Kali pertama pergi Jepun dengan suami. Flight pukul 1 pagi delay, kena naik pukul 3 pagi. Kedai Grand Mamas ni kedai last yang buka pukul 1. Kita orang pergi Tokyo naik Philippines Airlines, ada transit dekat Manila 1 jam lebih. Flight pukul 3 pagi pun still dapat makanan tau. Kau kena pilih, lapar mata ke lapar perut. Dalam pukul 7 ke pukul 8 macam tu dah sampai dekat Manila, transit 1 jam je. So flight seterusnya dalam pukul 8 lebih dapat makanan lagi. Dari Manila ke Haneda Airport masa dalam 3 jam setengah macam tu. Dah nampak ya Mount Fuji dalam flight. Dari dalam kapal terbang lagi kita orang dah excited. Yelah, ni first time akhirnya sampai juga dekat Jepun. Lalu immigration semua lancar, dah declare food, semua settle. Lepas tu pergi check in dekat hotel area Shinagawa, ambil masa dalam 20 ke 30 minit daripada airport. Hotel ni macam ni lah, tak besar sangat. Lepas tu bolehlah nak solat. Walaupun kecil, tengok ni dia punya toilet, saya ada bathtub lagi. Perut lapar, so kita decide keluar naik train, pergi Diversity Tokyo cari makan. Suhu masa ni bawah 10 kalau tak silap. Susah tak naik train dekat Jepun? Orang cakap guna Google Maps je. So kita dah sampai dekat Diversity Tokyo. Dekat sini boleh bergambar dengan Doraemon, Nobita, Shizuka. Lepas tu cari makan dekat kedai soba ni. Sini ada makanan halal. Okay, malam ni kita makan soba. Oh, ni ada tempura. Yang ni si gendut punya. Siap pakai apron. Senduk. Sedap. Musim winter dekat sini, dia punya malam cepat. Dalam pukul 4 lebih macam tu dah maghrib. So kita balik hotel, kita tidur.